Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Walid, pengasas Quran Center Ustaz Walid. Hari ini saya akan sharekan kepada anda semua ketakutan mengapa ramai orang takut untuk datang mengaji, especially kepada orang-orang dewasa. Di sini dalam pengajian saya keluarkan dua ketakutan kenapa ramai masyarakat di luar sana takut datang mengaji. Yang pertama, mereka takut datang mengaji kerana apa? Kerana faktor-faktor yang utama sekali adalah mereka tidak tahu baca. Tetapi bila masuk kelas, ustaz suruh baca seorang-seorang. Itu yang menjadi ketakutan kepada mereka. Apa dia? Ketakutan pertama iaitu ustaz suruh baca seorang-seorang. Baik, saya akan tulis ya. Ketakutan mereka untuk datang kelas iaitu ustaz suruh baca seorang-seorang. Senario ini berlaku di semua lapisan masyarakat. Kerana apa? Kerana mereka berpersepsi bahawa bila datang mengaji saja, mereka ingat pengajian cara tradisional, iaitu datang menghadap guru dan guru suruh mereka baca di hadapan guru. Apabila mereka baca di hadapan guru, mereka tak boleh baca Al-Quran, menyebabkan mereka akan jadi malu dan takut, menyebabkan mereka terus tak datang mengaji. Itu ketakutan yang pertama. Ketakutan yang kedua, di mana ustaz banyak sangat tanya soalan. Baik, ketakutan yang kedua ya. Ustaz tanya soalan. Ini juga faktor menyebabkan ramai masyarakat di luar sana takut untuk datang mengaji. Sebab apa? Baru saja nak baca, ustaz dah tanya macam-macam. Jadi di Quran Center Ustaz Walid, kami gunakan kaedah, di mana kaedah ini ustaz tak suruh baca seorang-seorang dan ustaz tak tanya soalan. Iaitu di mana kami bangunkan satu kaedah di mana dinamakan kaedah kotak. Kalau tuan-tuan, kalau anda semua nak tahu kaedah kotak tu kaedah apa, jadi saya sarankan anda datang ke Quran Center Ustaz Walid yang terletak di TSP Sungai Buloh. Baik, itu saja perkongsian saya pada hari ini. Saya harap tuan-tuan dapat ilmu walaupun sedikit ini. Okey, kita akan jumpa lagi di lain kali. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.